Assalamualaikum Datuk. Ni saya ucapkan selamat puasa lah. Dan tadi saya baru dengar video Datuk dan amat menarik. Dan saya tu ucap terima kasih lah kerana bersuara untuk kami peneroka Felda. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak sentuh untuk memberi pandangan agar Datuk dapat mempertimbangkan bawa ke mesyuarat JKPP yang akan diadakan nanti. Kepada dan memberi pandangan ini kepada pihak Felda, baik pengurus, baik pengarah bahagian jempol ataupun pengarah dia yang besar-besar di Kuala Lumpur tu, ataupun pergi jumpa sabicik ke yang pengurusi tu. Okay. Yang pertama, saya daripada Felda Pulau 8, kemungkinan tender akan dikeluarkan pada tender terbang pokok akan dikeluarkan pada bulan 4 ke macam itulah. Dan dulu ura-uranya nak menebang pada 2026, takkan ada dah. Sebab tender pun keluar pun bulan 4, nak pengurusan, nak semak apa semua, makan masa 6-7 bulan. Saya rasa mungkin akan terbang pada suku pertama tahun 2027. Mungkin. Cuma apa yang saya nak bahaskan di sini, okay? Apabila pokok tu tender tu dah dikeluarkan, dalam masa yang sama pihak Felda harus telah ada supplier untuk membekalkan benih sawit. Kita lock siap-siap. Okey, kita lock siap-siap. Palung 8 punya anggaran lebih kurang 300,000 lebih pokok yang diperlukan untuk di ladang-ladang di Felda Palung 8. 300,000 lebih tu banyak tu. Kan? Kalau setakat 1-2 supplier memang tak cukup. Jadi kita minta pihak Felda supaya lock dulu siap-siap supplier ni seiring dengan tender terbang semula tu dikeluarkan. Jadi kita dah tahu. Sebab bila dah terbang, kita dah tahu pokok ni benih tu dah ada. Kita tak nak dah terbang dan nak staking baru nak terkia-kia mencari benih tu di mana. Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu tempat tu yang lambat. Jadi kita tak mau perkara seperti ini berlaku di Felda Palung 8. Yang nombor 2. Duit tebang kayu. Duit tebang kayu ni, duit harga kayu yang dia ditebang yang dijual, saya mohon dah. Saya mewakili Felda Palung 8. Mewakili mereka supaya minta pihak Felda supaya tidak memotong 50% daripada harga kayu pokok itu untuk dibuat potongan hutang. Ini saya mohon. Katalah 14,000. Kan? 14,000 potong 50% 7,000. Kalau dipotong tu hutang tu terus lupus tak apa. Ini masih lagi berhutang. Jadi saya mohon pada pihak Felda supaya tidak dipotong. Datuk buatlah lagu mana, nak jumpa siapa, hatta nak jumpa pihak atasan pun terpulang Datuk, sebab kami sebagai peneroka mengharap kepada Datuk. Okay. Jadi sebab apa? Kami ini mangsa kesilapan menanam pokok yang sedemikian. Kami ini mangsa. Jadi tidak adil bagi kami untuk terus menanggung pembayaran hutang tersebut. Ini kami minta pada pihak Felda supaya aware, supaya berterima rasa terhadap apa yang kami mohon. Okay. Yang ketiga, apabila penerbangan telah dilakukan, kita minta pihak FPM Felda Plantation Management mengeluarkan tender menanam pokok. Dikeluarkan. Jangan tunggu dah staking semua siap baru nak keluar tender, jangan. Ataupun automatically tak perlu tender, terus guna koperasi atas kuasa FPM dan Felda, terus guna koperasi. Situ. Ya, sebab bila dengan koperasi, maka pekerja-pekerja di ladang ini banyak. Terdiri pada anak-anak peneroka dan peneroka itu sendiri yang masih kuat untuk bekerja, untuk menampung, mencari nafkah untuk mereka. Dan ini antara 3 perkara yang saya mohon pada Datuk supaya memikirkan kembali bagi penduduk Felda Palung 8 ini. Wassalamualaikum.